Assalamualaikum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini Mina bawa hampa ke satu lagi lokasi ataupun makam bersejarah yang terletak juga di dalam daerah Tunjang, Jitra, Kedah. Lebih tepatnya lagi, makam ini merupakan makam seorang Sultan, Sultan ke-14 yang telah memerintah negeri Kedah, yang terletak di dalam kawasan Kampung Cegar, Mukim Tunjang, Jitra, Kedah. Sultan Muhyiddin Mansur Shah adalah Sultan Kedah ke-14. Baginda merupakan putera kepada Tunku Husin, Ibni Sultan Rijaluddin Muhammad Shah dan Cik Puan Paduka Bonda Wan Fatimah bin Datuk Maharaja. Pada 4 Oktober 1654, Baginda telah dimasyhurkan sebagai Sultan Kedah ke-14 dan bersemayam di Kota Naga. Baginda telah bermuafakat bersama jemaah menterinya untuk mengangkat adindanya Tengku Pangeran sebagai Raja Muda, manakala Tengku Muhammad Akib sebagai Raja Bendahara bergelar Tengku Seri Paduka Maharaja Sura. Pada 6 April 1653, Baginda bermuafakat bersama jemaah menterinya untuk membangunkan sebuah kota bernama Kota Sena. Pada 24 Februari 1655, Baginda bersama kaum kerabat dan jemaah menteri telah berhijrah ke Kota Sena dan bersemayam di sana setelah siap kota itu. Raja Muda Pangeran terus bersemayam di Kota Naga, manakala Raja Bendahara Muhammad Akib di Kota Rentang. Pada 4 Januari 1662, Baginda telah mangkat akibat kegeringan dan dimakamkan di Langgar, Kampung Cegar Jeram, Tunjang, Kedah. Didahului oleh Sultan Kedah, diikuti oleh Sultan Rijaluddin 1651 sehingga 1661, Sultan Ziauddin Mukarram Shah Muhammad Shah. Makam lama Sultan Kedah ke-14 ditemui. Misteri kubur lama bersebelahan kediaman penduduk di Kampung Cegar Mukim Jeran di sini tanpa diketahui pemiliknya terjawab berdasarkan penemuan tulisan Jawi ditemui pada batu nisannya pada awal Mac lalu. Menurut pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Kedah, Datuk Dr. Wan Syamsuddin Muhammad Yusof, kubur itu berkemungkinan milik Sultan ke-14, Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Melalui usaha penduduk, mereka menemui tulisan Jawi memaparkan nama beberapa Sultan Kedah terdahulu di sekeliling tapak lantai batu nisan terbabit. Antara nama Sultan Kedah terdahulu ditemukan ialah Sultan Al-Haq Al-Maghfur Muhyiddin, Sultan Rijaluddin Shah, Sultan Sulaiman Shah II, Sultan Muzaffar Shah III dan Sultan Mahmud Shah II, katanya. Menurutnya, nama-nama Sultan di batu nisan terbabit didapati seakan-akan sama dengan nama tercatat dalam buku karya Muhammad Hasan Muhammad Arsyad Al-Tarikh Silsilah Negeri Kedah pada 1928. Katanya, sekiranya terbukti benar, makam itu merupakan penemuan besar dan memandangkan masih terdapat makam Sultan Kedah terdahulu belum ditemui. Setakat ini hanya 2 makam ditemui, iaitu makam Sultan Rijaluddin mengasaskan Kota Naga dan terbaru makam Sultan Muhyiddin di Kampung Cegar Jeram dekat Tunjang. Beliau berkata makam pemerintah Kota Si Putih iaitu Sultan Kedah ke-10, Sultan Mahmud Shah II, Sultan Muzaffar Shah III dan Sultan Sulaiman Shah II belum dikesan. Sultan Kedah ke-14, Sultan Muhyiddin Mansur Shah memerintah seketika di Kota Naga sebelum Baginda mengasaskan Kota Sena pada 1681 sehingga 1661. Dalam usaha memelihara warisan itu, Zamri bersama rakannya Rusidi Cik Omar 49 menziarahi kawasan kompleks di makam di Kampung Cegar itu. Dalam tinjauan itu, mereka terkejut apabila menemukan tulisan khat Jawi di sekeliling tapak lantai batu nisan yang patah. Sebelum membawa ia kepada guru dan ustaz berkemahiran dalam bahasa Arab dan Jawi bagi mendapatkan penjelasan. Tambahnya, beberapa nama ditemui termasuklah Sultan Al-Haq Al-Maghfur Muhyiddin, Sultan Rijaluddin Shah, Sultan Sulaiman Shah II, Sultan Muzaffar Shah III dan Sultan Mahmud Shah II pada tapak batu nisan. Menurutnya, penemuan maklumat dalam Al-Tarikh Silsilah Negeri Kedah dan buku Undang-Undang Kedah bahawa almarhum Sultan Muhyiddin merupakan raja memerintah ketika itu, menguatkan bahawa kubur lama terbabit ialah milik Sultan Kedah ke-14. Setelah kajian dijalankan, maka mendapatlah kesahihan dan kepastian bahawasanya makam ini benar-benar milik Sultan Muhyiddin. Ianya adalah nenda Sultan Kedah yang sekarang daripada generasi ke-12. Selepas dibaca kembali oleh 11 orang pakar khat, pengkaji sejarah dan guru-guru agama, suatu kejutan besar buat negeri Kedah, terutamanya apabila diketahui rupanya Tuk Rukun ataupun Tuk Rukun ni rupanya adalah salah seorang Sultan Kedah, iaitu gelaran kepada Sultan Muhyiddin Mansur Shah.
Juga batu nisan ini memuatkan fakta terbaru bahawa rupa-rupanya Sultan Muhyiddin Mansur Shah adalah cucunda Sultan Rijaluddin dan bukannya ananda Sultan. Gelaran keramat Tok Rukun. Tok Rukun apabila dikaji rupa-rupanya gelaran itu bersabit dengan peranan Sultan Muhyiddin yang juga adalah Sultan yang alim serta bijaksana, yang bertanggungjawab dalam pengubalan undang-undang negeri Kedah selain Nenda Baginda Sultan Rijaluddin. Dua-dua orang sultan yang berperanan besar menggubal undang-undang daratan dan pelabuhan untuk negeri Kedah. Tok Rukun atau Rukun bermakna rukun undang-undang, penggubal undang-undang. Gelaran yang amat sesuai dengan Sultan Muhyiddin Mansur Shah.